Okay, so kita akan melukis title block. Lukisan kita kena ada title block, iaitu border dan juga identiti kita punya lukisan. Okay, first kita ambil kita punya pembaris. Okay, kita ukur 15 mm. 15 mm ataupun 1.5 cm. Okay, 15 mm. Setiap border kiri kanan, atas bawah. Okay, cara dia kita letak sini tepi 15 mm. Kita tandakan titik sikit, garis sikit dia. Okay, kiri kanan 15 mm, bawah 15 mm dan juga atas. So boleh nampak ada punya titik dia kecil ya, titik kecil sikit. Okay, so sekarang kita ambil kita punya T-square kita rapatkan dengan meja. Okay, kita buat satu garisan melintang daripada kiri ke kanan dan juga ataupun kanan ke kiri lah. Kita buat satu garisan yang nipis, garisan nipis je. Okay, garisan construction line. Okay, so garisan yang nipis macam mana? Ikut macam ni lah. Nampak? Okay, saya nipis. So kita akan buat ke 4 bahagian. Di atas, pastikan kita punya T-square rapat dengan meja ataupun dengan drawing board. Buat satu garisan construction line. Bawah pun sama. Sebagai kiri kanan. Okay. So ini kita punya border lah. Okay, so sekarang kita terangkan dekat bahagian yang bersilang. Kita tebalkan garisan dia. Okay, ini adalah garisan object line ataupun border line. Okay, so kita punya border. Okay, ni nampak ah. So ini kita punya border lah. Lepas tu kita akan ukur 30 mm daripada tepi kiri kanan. 30 mm. Okey, 30 mm ataupun 3 cm. Tandakan tepi bahagian. Okey. Kiri kanan. Okey. Untuk garisan yang lebih-lebih hujung ni, sebagai contoh yang macam ni ya, nampak? Dia garisan dia, bucu dia tu terlebih sikit. So kita boleh padam lah supaya nampak lebih kemas. Okay, tu garisan titik 30 dah ada. So ambil T-square, buat garisan melintang. Okay, garisan object line. Selepas tu kita ukur pula daripada kanan ni pergi ke sebelah kiri. Kita ukur 40 mm di atas garisan atas. 40 kita tandakan. Okay, 40. Lepas tu kita ubah. Ini jadi kosong balik dekat garisan yang 40 tadi.
kita ukur pula 60 mm ataupun 6 cm. Tandakan. Okey. Contohnya. Yang ni 40, 60. Lepas tu ubah. Pergi ke titik yang sini. Kita ukur 40. Tandakan. Lepas tu ubah. Pergi ke sebelah sini pula. Kiri lagi. Ukur 60. Okey. Dan satu lagi 40. So kita tandakan je. Tandakan dulu. Lepas itu kita ambil kita punya T-square. Okey. Pakai T-square tegak. Kita nak buat garisan yang tegak. Okey. Boleh pakai T-square, boleh terus pun boleh. Okey. Macam ni. Letak saja kita punya T-square dekat dengan meja bahagian bawah. Boleh terus buat garisan menegak ataupun kita boleh gunakan sekali dengan set square. Bagi contoh saya pakai set square ni ya. Set square ni. Pastikan T-square rapat dengan meja. Lepas tu kita rapatkan set square dengan kita punya T-square. Okey, cara dia yang kat sini contoh. Tadi garisan 40 tadi kan. Kita buat garisan tegak. Garisan objek line. Okey. Lepas tu titik 60. Garisan tegak. Ubah lagi. Titik 40. Ubah lagi 60. Satu lagi 40. Okey. Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan kita ukur pula sebahagian tepi ni, sebelah kiri ni, sebelah kanan ni. Kita ukur, bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 10, 10, 10. Okey. Ini 1 cm ataupun 10 mm. Satu lagi 20 mm. So ada 1, 2 titik ni. Okey, gunakan kita punya T-square, buat garisan melintang lagi. Yang atas sekali, buat garisan melintang sampai ke sebelah kiri. Okey. Betul kan? Seterusnya yang ini sampai ke sini saja. Sampai ke titik yang kita buat tadi. Garisan yang menegak yang sebelah kiri sekali tadi. Ini 10. Sampai sini. Okey. So dekat sini, bahagian sini kosong. Okey, sini semua ada garisan. Okey. Seterusnya dekat bahagian kiri sekali ni. Kiri sekali kita ukur 40 mm masuk ke dalam. Baris 40 mm ataupun 4 cm. Tandakan. Buat garisan menegak sikit saja. Sampai garisan ni je. Okey. Boleh ya? So dekat dalam ni kita akan tulis lah. Sini adalah tajuk. Sini adalah nama pendaftaran, jabatan, kelas, tarikh, skala. Atas ni kita akan tulis saiz A3. Okey, saiz A3. Okey. So kita akan lukis dulu. So sebelum kita nak tulis ni, seeloknya kita buat satu garisan untuk kita nak tulis kita punya
tulisan tu. Okey, kita agak-agak. Yang ni contoh kat sini ya. Jarak ni adalah 10 mm. So kita ukur 8 mm. Ataupun jarak dah lebih kurang dalam 1 mm daripada garisan atas, 1 mm daripada garisan bawah. Yang tu. Okay, kita tindik tandakan construction. Tandakan sikit dulu, titik dulu. Lepas tu kita buat satu garisan melintang. Untuk kita nak guide sebagai kita punya apa nama tu? Guide lah untuk kita nak tulis nanti. Kita buat garisan yang nipis. Garisan nipis lah, construction line. Untuk garisan bawah. Okay. Lepas tu kita tulis kat dalam ni. Tak nampak atas. Okay. So, lebih kurang macam ni lah. Macam tu So, ini untuk kita nak guide kita punya tulisan nanti. So, untuk tulisan kita akan tulis lebih kurang macam yang kita tulis masa zaman sekolah rendah dulu. Ataupun masa tadika dulu. Tulis A, B, C seketul macam tu. So, dekat bahagian sini kita letak nama. Okay, bahagian sini nama. Ataupun name. Kalau tulis bahasa Inggeris, tulis bahasa Inggeris semua. Kalau bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu semua. So, kita letak kat sini name lah. Ya, titik petindih. Sini titik petindih. Okey. So bawah ni pun sama, setiap ni kita letakkan. Buat garisan guide ni untuk kita nak tulis. So bawah ni lepas name, nombor pendaftaran ataupun registration number. R nombor registration number ni nombor pendaftaran lah ataupun nombor matrik kamu tu. Lepas tu yang bawah tu adalah department. Department kita boleh buat short form lah. D E P T. Department ni adalah jabatan. Okey. Lepas tu bahagian sebelah sini kita akan tulis kelas. Itu saja C L A S S. Kita pilih kelas kamu lah. DAD 1B ataupun DAD 1C. Tu date. D. Kat bawah ni adalah scale. Yes. Scale ni adalah skala. Sini adalah size A3. Tulis size A3. Dan sebelah bahagian sini adalah title. Okey. Tu dekat bahagian bawah ni yang kosong ni kita akan tulis Politeknik Sultan Azlan Shah. So kita agak-agak kita punya kita buat garisan construction dulu. Okey, lebih kurang dalam 8 ke 10 mm lah. So tulisan lebih kurang macam ni juga. Kita buat kat sini agak-agak tengah-tengah ha. Kita ambil dalam 8 mm. 8 ke 10 mm. So, kita buat garisan dulu. Garisan construction.
Okay. So kita kena susun supaya dia tak terlalu besar. Agak-agak Politeknik Sultan Azlan Shah ngam-ngam. Okay. So awak tulislah kat sini. Ikut kepada garisan construction line yang kita buat ni, ataupun garisan panduan kita. Okay. So lebih kurang macam ni lah yang saya tulis. Okay. Politeknik Sultan Azlan Shah. Okay. Sultan Azlan Shah. Name, registration number, department, kelas, date, scale dan size A3. Okay. So inilah kamu punya title block. Okay. Title block. So untuk bahagian sini awak tulislah detail kamu. Nama, nombor pendaftaran, jabatan JKM, kelas DAD berapa, 1B, DAD 1A, 1B, 1C, 1D. Tulis kat sini. Date, tarikh pada hari ni lah. Tarikh lukisan tu kita buat. Dan scale biasanya kita letak, tengok pada soalan, kalau dia tulis 1 di sebelah 1, tulislah 1 titik bertindih 1. Okay. Dan pada bahagian sini, ini biarkan kosong dulu. Kalau ada lukisan yang perlu lukis, ortografik ataupun nanti, kita akan letakkan simbol kat sini lah. Okay. Dan kat sini kita letak tajuk, tajuk kita. Okay. Untuk bahagian nama ni, seeloknya kita letak nama yang ringkas lah, nama ringkas kita. Okay. Kalau ada Muhammad Fitri Hakim, letak Fitri saja ke, ataupun M F Hakim sebagai contoh, ataupun M Fitri H kat belakang. So kita tahulah, okay, ini adalah Muhammad Fitri Hakim punya. Dan registration number, pastikan awak letak awak punya nombor pendaftaran ataupun nombor matrik kamu. Memang itu kena kamu ingat lah. Okay, kena ingat sampai kamu grade nanti. So kena tulis kat sini, department adalah jabatan JKM. Okay, JKM. Okay. So itu saja cara kita nak lukis title block.